dia terkena tembak. Dan masa tu juga saya dapat tahu 2 anggota saya cedera ditembak lah, iaitu Sarjan Tarmizi dengan Sarjan Azman Nampung. Tu saya keluar pergi ke arwah, saya confirm kan memang arwah Zul ni dah tak ada lah. Masa tu mayat sempurna, mata je lah pecah, belah kanan tak ada. Yang membuatkan Tuan Zul ni menjadi target mungkin sebab nampak kepimpinan dia kat situ. Sebab Tuan Anwar ni mungkin ada satu barisan dengan officer lain daripada Bravo, dia orang saling berhubung, dan yang akan kontak depan ni dalam patrol arwah Tuan Zul ni. Genting, Komander Pasukan Bravo menggesa bantuan Pasukan Delta untuk memperkukuh kekuatan 69 komando. Masa kejadian tu yang saya tak boleh lupa tu, baru first kali saya dengan kayu berdepan tu, kami tembak petalu-talu tu. Bila tembak tu, saya nampak peluru tu kan. Dalam otak saya, ini betul ke dia orang tembak ni? Betul, kita ada taktikal kita untuk pergi cari perlindungan tu. Betul. Selang beberapa second tu, saya dengar kayu menjerit di sebelah. Ini kata bukan ni, pasal kita target daripada depan tu, tengok sebelah kiri kita ada penyangan. Itu yang saya bagi tahu kat tim saya, musuh di sebelah kiri, sebelah kiri. Sebab saya dalam 69 ni, saya punya spesialis kemahiran tu medik. Bila dia sebut medik, saya berhenti. Nampak yang member tu kan, Kayum tu, nampak Kayum tu, muka dia ni penuh dengan sebelah sini ni muka dia penuh dengan darah. Dan Kayum lain tu dia, orang kata dalam separuh sedar lah. Dia dalam separuh sedar, dia berau. Dia sempat lagi bercakap dengan saya ni. Encik, dia kata, bagi tahu mak saya, bapak saya minta maaf. Saya bercakap dengan dia, kau belum mati lagi Kayum. Strategi flanking yang diatur RSF memberi serangan mengejut di bahagian rusuk kanan sektor Charlie. Pergerakan taktikal peperangan ini mengorbankan 2 anggota 69 komando dan mencederakan 3 yang lain. Dalam masa yang sama, kami juga mendapat bantuan daripada sektor Delta, dan jeritan Allahu Akbar berkali-kali berkumandang. Baru musuh beredar. Musuh kali ni dia pelik sikit, dia berani. Dia dengar peluru, dia terus marah. Dengar peluru, terus marah. Dia berani, memang berani kan? Dengan jeritan Allahu Akbar tu lah mereka berundur kan? Mereka tak takut peluru, tapi jeritan tu lah dia orang turun. Kami berkali-kali bergema di bumi Lahad Datu tu. Kem Legasi Lenggung Perak. Di sini, Datuk Abdul Rashid Harun masih setia berkongsi ilmu dan membina semangat generasi muda. Susuk penting inilah yang disegani ketika peristiwa Lahad Datu 2013 kerana kelicikannya menilai ancaman musuh dan membuat persediaan respon keselamatan. Waktu tu saya adalah timbalan pengarah Jabatan Ketenteraman Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Pasukan Gerakan Khas, yang bertanggungjawab ke atas 2 elit unit, iaitu VET 69 Komando dan unit tindak khas. Di Kampung Tanduo inilah Sarjan Major Rashid sempat bertentang mata dengan Datuk Agbimuddin Kiram, Ketua Kumpulan Militan RSF. ACP Zulkifli Abdul Aziz telah memberitahu besok dia akan masuk keesokan harinya, iaitu pada 15 hari bulan dia akan masuk ke Kampung Tanduo, dan dia bertanya siapa yang nak pergi. Jadi saya menawarkan diri saya untuk pergi bersama dia. Namun begitu perbincangan telah dijalankan dan dia kata ini tak pernah berlaku, satu orang pegawai tinggi untuk pergi masuk ke penempatan musuh. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.